Bukan main. Tun Mahathir kata orang ini Alberti whistleblower bersama dengan kumpulan Perikatan Nasional. Orang Alberti ini whistleblower. Ada masuk akal tak? Bagaimana Alberti boleh whistleblower apabila dia ada conflict of interest? Dia mengaku memberi rasuah. Kita ada sistem undangan. Memberi rasuah lebih bersalah dengan menerima. Dia menggalakkan rasuah untuk mendapat kepentingan beliau. Mendapat projek. Mendapat apa tu, lombong ke apa tu. So sekarang kata, okey, lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Apa bangga bodoh kah dia? Saya mau tanya. Bagaimana lawan tetap lawan? Bagaimana? Bila dia mengaku membayar rasuah, you bukan seorang yang bersih. Okey, sistem kita di negara ini, kita tahulah, tak mau pergi pasal banyak orang nak dapat projek ya. Ada yang hadiah. Seperti mana dulu bosku, hadiah daripada Arab Saudi apa, itu pun dikena tax bukan main. So hadiah pun kena tax katanya. Lepas tu pulang pun, pasal dia masuk keluar, simpan wang itu pun kena bayar tax. Itu yang dia katakan. So maka sekarang kita cerita tamu bosku, mari sini. Alberti, mana boleh whistleblower? Dia mengaku ada bayar rasuah. Maka orang ini harus kena tangkap terlebih dahulu. Tengok Samsul Skandar, Setiausaha Kanan PMX. Okey, bekerjasama dengan SPRM, dia letak jawatan, ini hari dia juga dikena tangkap. So sama-sama kena tangkap. Okey, biar siasat. So kemudian keputusannya di belakang lah, biar mahkamah menentukan. Tapi orang Alberti ini mengaku memberi salah. Dia harus dihukum seberat-beratnya. Mengaku bersalah. Yang menerima pun salah. Kedua-dua pun kena harus menghukum. Betul tak? Ini yang kehendak PMX dari dulu sampai sekarang. Nak menotakkan rasuah. Menghapuskan rasuah. Okey. Ini sekarang walaupun ada besok. Pilihan pemohon undi besok dekat Sabah. Hari ini kena tangkap. Takkanlah Dato' Seri Anwar bodoh. Kalau biar 2-3 hari boleh. Dia takkan rasa. Kita bukan boleh toleransi. Biar kita kalah Sabah. Tapi rasuah harus dihapuskan. Ini kehendak PMX. Bagus. Ucap tahniah Dato' Seri Anwar Ibrahim. Berani kerana benar. Harus orang kedua-dua. Siapa yang menerima? Tak kira siapa yang menerima harus kena hukum. Siapa yang memberi harus kena hukum berat-berat. Seberat-beratnya. Okey. US Subra. Ucap tahniah kepada PMX. Beginilah kita mau. Jumpa.